Dia nama serum, dia bukan pakai mask. Okey, dia serum. Maksudnya tak payah cuci. Dia akan lagi kulit kita lagi cantik bila kita pakai dia waktu malam dan kita tidur. Kalau siang saya pakai sehari 2 kali. Pasal apa? Nak kulit yang cantik, kita nak cepat result, kita kena pakai sehari 2 kali. Dah, nampak dah? So, yang ni cara nak pakai dia simple. Dia dry serum pertama di Malaysia. Keluar, buka koyak dia, campur dengan toner. Kalau tak ada toner, air kosong pun boleh. Jangan letak air telaga je. Air tebu ke. Air telaga boleh. Ni, nampak tak? Ambil dia. Okey. Dia ada Centella toner. Kalau tak ada Centella punya toner brand dia ni, you all pakailah air Kowe ke, air apa ke. Ni. Letak je dia, sapu. And the best thing pasal dia bukan saja dia mencerahkan kulit kita, fine line kita ni, hak dai, hak mata kita, hak jeragat kita, hak ni pipi-pipi kita ni letak. Dia the best kali yang saya suka pasal dia immediately you boleh rasa naik ni, naik. Umur 52 pipi kita boleh naik cantik macam ni, kita punya seronok lah, meleceh rasa. So kalau you all nak kulit yang lebih cantik, dengar ni. Ada produk, dia fokus pada jeragat dan melasma. Okey, dan melembabkan. Dia mencerahkan, melembabkan, dia repair daripada dalam, dia buang fine line, dia bagi kulit kita sekata, bebas jeragat dengan melasma. Allahu Akbar. Padu tak? So, kalau you nak, harga pula tengah murah, dapatkan di beg kuning sekarang. Alright? Bye. Assalamualaikum. Dan you will love the result. You tengok dia kata apa? Dia pakai, dia yang hantu orang lain satu. Yang ni, dia pakai, berapa lama nak kena cuci, tak payah cuci, terus nampak dah. Okay? Pakai tu, you boleh rasa. And best sekali pasal dia apa dah? Dulu saya struggle dengan saya punya pore tu buka tu belakang. Lah ni nampak. Ni, nak tengok. Bagi nampak. Tak pakai foundation, tak pakai concealer, tak pakai bedak. Okey, dapat kuning sekarang. Alright, bye. Assalamualaikum.